Hai, ready with me. Hari ni sis nak buat ayam songke Madura. So first, kita kena blendkan dulu belacan, bawang putih, bawang merah dan juga cili padi. So inilah kejadiannya. Lepas tu kita perasakan dengan gula dan juga cukup rasa dan juga garam. Okay, next kita masukkan minyak panas. Lepas tu kita kacau-kacau dia. Dan lepas tu waktu untuk kita nak perap ayam. So first kita perapkan ayam dengan sos tiram, minyak bijan, lada hitam dan juga tepung jagung. Lepas tu kita gaul-gaul. Ayam ni kalau dah masak sedap tak korang. Ini kali kedua sis buat. Okay, next kita letakkan atas daun pisang serai dan juga dia punya perencah tadi. Dan lepas tu letakkan ayam. Lepas tu kita letakkan lagi dia punya sambal tadi. Next, kita perlu mengukuskan dia. Nak bungkus pakai daun pisang boleh, tak nak pun tak apa. It's depend korang. Yang penting korang buat. Okay, it's done. Ayam songkem. Selamat mencuba korang.